Aini. Saya nak keluar ni, pergi makan, nak rehat. Awak tolong tengok-tengok kat office sebab awak kan kat sini. Betul lah, saya pun rehat kat office je. Okay, nanti saya tengokkan. Mel suruh tengok-tengok kat office lah. Tapi kan bila masa aku nak rehat tak apalah, tunggu je lah. Dia takutlah tu barang hilang. 3 hours later. Aini, kenapa duduk kat sini? Kenapa tak pergi makan? Awak kan suruh saya tengok kat office? Ya Allah, bukan suruh tengokkan, suruh jagakan. Kok ada orang masuk ke? Oh, lah saya ingat kan awak suruh saya tengok-tengok kat office. Dah pukul 2 ni, tak makan macam mana? Rehat dah saya makan ringan je, tak apa. Aduh. Aini, saya nak minta tolong ni. Tolong apa? Tolong ambilkan basuh bunga yang dekat depan sana tu. Basuh bunga? Okey, jap. Mel suruh aku ambil basuh bunga. Tapi dia ada pokok sekali, ada bunga-bunga macam mana Takkan aku nak cabut satu-satu. Mungkin aku cabut je lah satu. Dia nak basuh juga dalam bawah susah lah pula. Aini, buat apa ni? Mel nak basuh bunga. Aini cabut lah satu-satu. Bukan nak basuh je, angkat je lah semua ni. Kenapa aku tak cakap Allah lah, aku tahu nak sekali semua. Dah tentu-tentu dah ni tak boleh cabut, Aini. Mungkin lah dia susun mahal ni. Aduh, happening ada ni. Gila pula. Aduh, tak bulan nak blackout. Aini. Teman jap pergi tandas, takutlah blackout lah. Awak ni pun satu time pun nak tandas, tak apalah jom saya teman. Saya suruh teman depan tu je, bukan terus teman dalam toilet. Takkanlah awak nak tengok saya kecil. Alah, saya pas pandang belakang suruh saya teman, saya nak tu. Teman kat luar je. Lah, dia kena cakap lah betul-betul. Yelah. Lah.